belajar bahasa Inggeris. Nak jadi cikgu bahasa Inggeris lah. Teacher. So Pakcik atas ni bertanya ni. Tak dia kena ambil apa sih? Dia ambil ni. Kita dah apa? Tengah tunggu sebab Grab yang sikit. Oh ya, dan kita sudah membaca kepada 3 kreator. Ya, tinggal ni. Hi dog. Kau ni. Dekat Pak. Yogyakarta. Yogyakarta. Tadi kan aku tak cakap apa dengan Lin Umi. Naik apa? Gojek. Naik gojek. Joget. Dia. Merdu cara dia orang. Baru makin. Sebab gojek. Macam twin sama Umi hari ni. Bioskop. Hi guys, welcome back to my channel, My Diaries of Life, Diary Hidup Mimi. So video ni Mimi dah dekat rumah sebab cuti mid-sem dah start. And I think it's been a long time since I'm vlogging. So yeah, tapi this video is very random because I'm going to do a quick haul. Just 2 item je yang Mimi beli waktu like semalam. Semalam macam tu lah. Lepas tu Mimi nak review 2 air. No, dia satu jenama air tapi dia ada banyak flavour. Tapi Mimi review 2 je lah sebab satu lagi tu minum-minum. So yeah, kita start dengan review air dulu sebab takut nanti dia tak sejuk, so tak sedap. So, tada! Nampak tak? This one. Dia, nama dia Outside. Dia ada banyak flavour, dia ada 3 lah. Yang Mimi tahu 3 lah. So this one is caramel macchiato coffee. This one yang putih ni, dia original. So harga dia kalau kat Speedmart RM2.30. Yang ni Mimi tak tahu sebab bukan Mimi yang beli. Tapi this one Mimi beli sebab ada one of my friend cakap dekat story. Sebenarnya Mimi beli air ni sebab Mimi dah lama dah tengok. Tapi kan kita kan dapat duit free yang 100 tu kan. So ada dekat Speedmart Mimi macam nak belilah. Sebab you know it's free. Mimi ambil je lah kan. Sekali dekat kaunter dia kata tak boleh. Macam okay. Tapi mama belikan je lah sebab dia rasa macam Mimi nak rasa kan. Lepas tu this one Mimi beli kat Speedmart lah. Lepas tu yang coklat tu dia bukanlah tak sedap sangat. Tapi pada Mimi macam biasa. Faham tak? Dia macam air Mimi takkan cari lagi. Tapi tak tahu lah pada korang. Sebab dia macam oat kan. So dia macam ada, tahu tak rasa air yang macam heavy sikit. Dia macam berseret-seret lah. Macam tu lah. Lebih kurang. Lepas tu, this one ada kawan Mimi suggest untuk ambil. Tapi Mimi tak minum kopi. Tapi sebabkan dia macam, nampak tak? Packaging dia yang ni, dia boleh buka dan tutup. So, Mimi just minum sikit je. Lepas tu Mimi simpan untuk papa Mimi minum lah. Yeah. So, kita buat yang original last lah. Mimi tak minum kopi, Mimi cakap dah. So, Mimi tak tahu lah rasa dia macam ni. Yang coklat tu, packaging dia korang kalau beli, dia memang coklat tau. Dia memang coklat. Lepas tu, tapi dia okey je. Tapi macam tak adalah sedap sangat. So, nak minum kena shake. And dia bagi straw macam ni. So, kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap Dia sedap. Tapi ujung-ujung dia rasa pelik sikit. Tak tahu rasa macam nak define tapi maybe kalau makan dengan biskut ke macam tu okey kot. Dia macam rasa pelik-pelik sikit tapi dia okey lah. Tapi packaging ni cantik, nampak tak? Dia macam you know, packaging dia sangat cantik. That's why Mimi tertarik. Tapi rasanya tak ada sangat sedap manis. Okay, this one. Yang putih ni, original ni, dia bagi 5/10. 5 sebab Mimi memang tak suka minum susu putih sangat pun. Tapi, kecuali yang, apa yang nama? Lupa. Sebab Mimi memang tak suka minum susu putih sangat, faham tak? Okay. Tapi, okey lah untuk orang yang macam nak pagi-pagi nak quick breakfast kan. Boleh lah ambil ni. Okay. Tapi dia kena sejuk ke? Kalau tak sejuk lagi paling tak rasa dia. Okay, so next. Takutnya. Mimi tak minum coffee guys. Tapi Mimi boleh minum. Tapi Mimi tak minum. So Mimi rasa macam
This is bukan untuk peminat kopi tapi ni pendapat Mimi sendiri. Sebab Mimi memang tak minum kopi. Even though macam orang cakap nanti kalau dah kerja ke apa, nak stay midnight ke apa, kena minum kopi kan. Tapi Mimi memang tak minum kopi. Mimi tak pilih kopi sebagai, faham tak? Waktu study pun Mimi tak, malam pun tak minum kopi untuk stay awake. Dia macam it doesn't help me at all. So let's taste warna kuning. Ni lagi cantik dia macam lagi colourful. Hey. Oh my god, bau dia. Bau kopi sangat-sangat kuat. Tapi sebab dia caramel macchiato, so dia macam berani sikit lah. Wow, it's good. Yeah. Dia macam mana? Kopi dia tak kuat sangat. Dia macam rasa kopi Pico sebenarnya. Sedap. Satu wangi. Wangi yang suggest Mimi untuk beli ni sebab dia kata ni sedap. Rather than the chocolate one yang Mimi minum kan. And it's fine. So awalnya Wani takut sebab Mimi tak minum coklat kan. Mimi tak minum kopi. So dia takut lah nak suggest. Tapi sedap Wani, thank you. I can suggest this to Papa sebab Papa minum kopi. So yeah. Dia sedap. Okay. Dia macam rasa kopi ko. Dia macam macchiato. Entah tak tahu macchiato memang tak pakai Tak tahulah. Mimi tak tahu. Mimi tak minum kopi. Tapi okay lah. Okay. So kalau yang ni Mimi rate 7 out of 10. 7/10 lah Mimi bagi. So lagi sekali yang ni, so kalau buat rate, tapi yang coklat I think it's 6.5. Uish, Mimi rate coffee lagi tinggi. So rasa dia macam sedap. Maybe sebab caramel kot. I love caramel but I love coffee. So maybe the mash macam dia mix up tu caramel dia lebih ni kot. Lebih kuat. That's why I can drink. Tapi boleh lah. Kalau misalnya minum boleh lah yang ni. That's good. Okay, so the lowest which is ni. So Mimi tak minum putih sangat. Tapi yang ni good. So korang boleh beli. Girl. So Mimi nak unboxing tak lah unboxing pun. Haul. 2 barang Mimi beli kat Kaisan. Okay. Papa dengan Mama yang belanja. Papa belanja. Thank you Papa. Sebab I need this for uni life. Sebab sebelum ni Mimi dah cari. Tapi macam macam tu lah. So first, tada! Nampak tak? It's a coaster. Tada! It's purple. Tapi dia dalam ni, harga dia RM4.90 dekat Kaisan. Nampak tak? Tapi dia ada 1, 2, 3, 4. Dia ada 6 guys. 6. Dia sangat berpatutan lah pada Mimi. Sebab korang boleh share. Korang boleh bagi adik-adik ke parents ke kan. Mimi memang cari coaster tau daripada awal. Sebab meja study dekat Dengkil. Kau lah dekat Dengkil je. Mesti kat semua tempat. Kan macam tu kan. So kalau beli air basah ke atau shower je basah ke, dia letak, dia akan menghasilkan proses kondensasi. Dia sangat banyak. Airnya akan banyak jatuh. Faham tak? So tada! Oh, dia ada, dia macam ni je. Mimi ingatkan dia colour depan belakang. Nampak tak? Dia macam ni. So, this thing dia macam, sebenarnya macam tak kacau space korang pun. Faham tak? Faham tak? Let me show you example. Okay. So, ni kan. Ni coasternya. So, letak dekat atas meja. Lepas tu, dia tadi apa dia letak atas ni. So dia tak basah. And then ada banyak. This one ada colour putih. Macam ni. Letaklah yang putih ni tadi. Macam ni. Tapi dia cawan lah sepatutnya. Dia selalu guna cawan. Dekat uni. Untuk buy coklat ke. Untuk buy apa-apa kan. Tapi I think you guys need to buy this. Tapi dia banyak lagi. Dia punya design yang macam the chocolate one, you know. Kalau korang biasa kan. Macam melengkung sikit. Pasal ada yang kaca. Tapi Mimi tanya cousin Mimi patut tak Mimi beli yang kaca. Macam tak patut. Macam bahaya. Macam kalau pecah. And then that one yang kaca tu cost RM4 untuk satu. Sedangkan yang ni RM5 dapat 6. I'm going to give Mama and Papa satu untuk diorang kat office diorang. So yeah. I love this one. I need this. Dia macam neat. Okay, another one.
Ceng. Mimi dah tengok benda ni lama kat TikTok. Mimi perlu sebab masa awal tu Mimi tak cari pun. Tapi lepas dah macam, tahu tak, lepas dah macam masuk masuk dengkil. Lepas tu macam nak pergi study kan. Sometimes I need to use my laptop in the class tau. Macam dalam kelas tu kena guna laptop. So macam nak bawa beg laptop tu macam sangat susah. And kalau pegang macam ni pun macam bahaya kan. So I need a cover. So we beli a laptop cover. Tada! Besar sebab laptop ni besar. Nampak tak? Tutup satu muka. So dia tulis daily reminder. Apa ni? Worry less, do your best. Tara, I love this one. Lepas tu, this is how it's function tau. Dia macam ni. Dia nipis je. Lepas tu dia ada zip kat sini. Ni belum letak any kitchen lagi. Nanti memang kalau letak di kitchen kan. Lepas tu kita buka. Tara, dalam dia macam ni. And this is my laptop. Nampak tak? Warna biru ni. Kan besar kan? Lepas tu dalam ni. Dia ada macam slot lah. Dia bukan macam letak je. Lepas tu sini pun ada slot juga. If korang nak letak mousepad ke. Macam tu lah. So dia besar. Ada banyak lagi colour dekat Kaison. Harga dia RM27. Macam lah mahal kan. Tapi dia bagus lah. Dia macam function. Dia macam tebal. So kalau jatuh at least tak ada crack ke apa kan. Korang punya laptop. Tapi sebenarnya tak adalah macam dah pakai ni korang boleh baling ke bawah. Tak adalah. Cuma it help to protect macam tu. Sebenarnya Mimi nak warna purple. Tapi yang warna purple tu gambar kartun. Dia macam ada gambar apa benda tu, animasi avocado. Sekejap, I don't know. So Papa kata yang ni yang the best, so I choose this one lah. Ada, it's cream and chocolate. So itu je for this video. Sorry sebab panjang, sebab dengar banyak bebel. So see you in the next video. Bye.